Ni rupuk alhamdulillah hari hujan nampak rupuk sudah hijau. Cuma rupuk yang dijangkakan sampah tu ditangguh sebab dia belum matang katanya. Saya nak kongsi sebenarnya keperluan reserve sukan ni, komplek ni dan padang permainan ni penting sebenarnya. Kalau kita tak mula pada hari ini, mungkin benda ni ambil masa yang benda ni dah tak ada. Satu hari nanti benda ni dah reserve ni dah tak ada. So itu yang penting sebab kita kekurangan kawasan riadah dan sukan yang sempurna lah. Saya ada fikir di sini pun ni rupuk kita beli ni bukan rupuk sebarangan. So kita kalau boleh kita adakan satu padang yang lain, padang yang boleh buat lasok lah untuk training hari-hari. Ini adalah padang yang kekal ataupun padang yang rasmi. Kita akan insya-Allah ada astaka. Yang lain-lain tu boleh dipikirkan sebenarnya. Cuma yang penting sekali adalah pewartaan dan rizak itu yang kita utamakan. So saya ingat kena ada another padan, satu padan yang utama untuk acara rasmi dan sebagainya. Kalau kita tengok sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku, macam mana berfungsinya padan untuk aktiviti-aktiviti bukan hanya sukan dan bola sepak, tetapi kemasyarakatan dan sebagainya, khususnya di Gua Ipoh ni dan Tanah Merah amnya, kerana mungkin kita boleh buat track balapan. Kita memang luas lagi reserve track balapan. Jadi dalam konsep untuk pusat rekreasi riadah kawasan lapan, sementara hari ini masih lagi ada reserve ni, kita reserve dululah. Dan betul lah dekat hampir dengan bala polis, dengan planet, dengan hospital, dengan masjid, dan semua tu adalah jabatan kerajaan, Resda, Peladeh, UTC, RTC ke apa, UTC Internet Desa dan sebagainya. So kesempatan ni perlu diambil untuk mewartakan, rizahkan kawasan lapan ni. Suatu hari nanti kita akan ditutup oleh generasi. Kenapa kita di zaman yang masih ada reserve ni tak mewartakan kawasan ini untuk kepentingan masa yang lebih jauh? Bukan saya nak menyoho, tetapi hakikatnya ia perlu, tanpa orang kita kira politik ataupun perkara yang remeh-temeh, tapi niat kita yang besar adalah untuk masa depan, untuk generasi muda belia, untuk masyarakat juga umum, untuk anak-anak beriadah dan penting kawasan lapan, kawasan hijau. Kalau seperti Gulimak, yang penting adalah kita mulakan, kemudian dia akan berjalan mengikut step by step sehingga dia menjadi komplit. Begitu juga dengan komplek ni. Jangan cakap saya kata komplek. Kenapa saya kata komplek? Walaupun hakikatnya dia adalah kita boleh buat padan ya dulu, tapi akhirnya dan masa ke masa, step by step dia akan menjadi satu kompleks sukan yang ada dewan, yang ada semua fasiliti sukan, takraw, volleyball, ada tandas, ada surau, ada klinik sukan berkali, ada rekreasi permainan kanak-kanak, ada dewan. Kalau tak ada acara dalam dewan, mungkin boleh guna dewan untuk aktiviti kemasyarakatan, majlis, ada perkahwinan dan sebagainya. Itulah agak semua boleh faham lah. Dan alhamdulillah lah, insyaAllah kita akan selesaikan masalah ni pada bola untuk generasi masa depan.